Malam tu Brian tunggu juga budak perempuan tu buat bising. Tapi tunggu, tak ada apa-apa bunyi pun. Sampai tertidur Brian dibuatnya. Dalam pukul 1 pagi, Brian dikejutkan dengan bunyi benda jatuh dari bilik rahsia tu. Bam! Kemudian diikuti dengan bunyi orang berlari dan bunyi orang melukis sesuatu dekat dinding. Masa bangun tu Brian dah bengang dah. Yelah, tengah sedap tidur kan. Brian capai kunci, dia terus ketuk-ketuk pintu bilik rahsia tu. Siaplah kau dalam tu, aku nak masuk ni. Masa Brian merangkak masuk, dia nampak bayang orang dalam bilik tu. Masa ni perasaan Brian dah bercampur bau. Tadi berani sangat, kali ni rasa ragu-ragu, seram, rasa bersalah, menyesal, semua ada. Brian tarik wayar lampu bilik tu. Tak, bila lampu terpasang je, dia nampak ada satu sosok tubuh perempuan yang hampir sebaya dengan adik tengah menghadap sudut dinding. Sekarang baru Brian faham apa yang adik maksudkan sebelum ni. Tangan perempuan tu panjang, badan dia biasa je dan kurus kering sampai nampak tulang. Baju yang dipakainya dah tak muat, macam pakai baju yang sama bertahun-tahun, tak pernah bertukar, koyak dan ketat sana sini. Kemudian perempuan tu berpaling menghadap Brian. Masa ni lah rasa nak putus jantung bila tengok wajahnya. Susah nak digambarkan. Kepala perempuan tu besar macam kepala budak remaja biasa, tapi muka dia kecil je. Kulit wajahnya macam tertarik ke dalam. Matanya kecil tapi terbeliak bila tengok Brian. Giginya kecil macam gigi susu, tapi terkeluar sebab bibir nipisnya tertarik ke dalam sekali dengan kulit. Rambutnya panjang sampai ke pinggang dan ada air mata mengalir di pipi. Dari tingkah laku dan wajahnya, macam perempuan tu tak pernah tinggalkan bilik ni, tak pernah tengok dunia luar.